Jangan run iklan Google Ads kalau anda belum set up conversion tracking. Ini sebabnya. Jika anda run iklan di Facebook, Instagram ataupun TikTok, benda ni akan automatically detect berapa banyak WhatsApp yang akan anda engage, leads yang anda akan dapat, dan even berapa banyak jualan anda akan dapat. Perasan tak kalau anda set up Google Ads, biasanya conversion ni dia tak terus ada tau. Contoh kalau anda buat e-commerce, mungkin ada lah plugin dia. Tapi kalau anda buat servis, dapatkan leads kan, anda kena set up benda ni secara manual. Itu sebab saya buat video course yang anda boleh follow step by step bagaimana nak run iklan Google Ads dengan berkesan, dengan set up conversion tracking sekali. Dah lama orang tanya bila lagi saya nak buat kelas Google Ads. Selain tu ada juga yang tanya ada buat personal coaching tak? Tapi biasanya orang mungkin rasa mahal sangat sebab one-to-one kan. Biasalah private coaching memang mahal. Itu sebab saya sediakan video course ini supaya anda boleh belajar step by step tanpa perlu spend yang banyak. Bagi saya, bila dah ada conversion tracking, anda boleh tahu campaign mana ataupun ad group mana yang mana datangkan leads sama ada WhatsApp ataupun isi borang. Itu yang paling penting. Kelebihan video course kali ini, saya menggunakan interface terbaru tahun 2025. Sebelum ni saya pernah buat tahun 2019, tapi Google dia tukar interface. Selain itu, apa yang akan anda belajar dalam video course ini ialah sebiji macam apa yang saya ajar cara berdepan. Saya gunakan teknik whiteboard. Okay? Saya lukis supaya anda faham step by step. Dan saya sertakan juga bonus untuk anda yang beli pada hari ini, iaitu e-book cara untuk close client Google Ads. Dan kedua ialah conversion rate optimization ataupun CRO checklist untuk landing page anda. Jangan risau kalau buat sendiri takut tak jadi, anda akan dapat 30 minit sesi untuk audit dan juga kita baiki sama-sama, troubleshoot sama-sama secara online dengan saya. Okey, jangan buang masa, dapatkan video course Google Ads ini pada hari ini agar anda boleh track conversion dengan baik, dapat lebih banyak leads yang berkualiti dan tingkatkan jualan bisnes anda.